Hello, Assalamualaikum semua. Okey, jumpa lagi di Rosni Bahari Channel. Okey, sebagaimana saya janjikan, hari ini saya akan berikan resepi bakpao, Chinese bakpao ataupun pao lembut kita buat. Ikuti hingga akhir ya. Okey, pertama sekali kita panaskan minyak lebih kurang 3 sudu makan minyak. Kita masak dulu hingga dia layu lah tak perlulah garing sangat. Bawang merah, bawang putih dan juga daun kari kita dah iris Kemudian masukkan rempah tadi, daging, kacau. Okey, kemudian bolehlah letakkan daging daging ayam dan juga kentang dan juga masukkan air masukkan gula, masukkan garam secukup rasa. Kalau tak cukup tu kita kena rasa dan juga masukkan kita punya ini derapis asam Okey, kita kacau rata. Kita masukkan air ni supaya kita nak masakkan dia Lepas ni kita tutup dalam 30 minit Okey, tutup hingga dia masak Okey, dah mendidih macam tu, kita letakkan santan sikit je santan kita, lebih kurang 100 gram Okey, sekarang kita punya inti kita dah kering dah. Okey, sekarang boleh tutup api, kita boleh sejukkan dan kita nak buat dia punya kulit pao pula ni sejukkan. Okey, pertama sekali kita ayak tepung pao saya gunakan tepung pao cap ni Okey, ayak 200 gram tepung pao dengan setengah sudu makan baking powder ni baking powder tu setengah Okey, masukkan ayak bersama. Okey, dah ayak kita ketepikan dulu. Okey, ambil 100 gram susu segar yang suam campurkan 1 sudu makan yeast kering ataupun 6 gram dan 1 sudu makan gula kastor. Kita kacau dan rehatkan dalam 30 minit sehingga dia betul-betul mengembang Okey, bila yeast kita dah kembang macam ni, kita bolehlah masuk dalam tepung tadi tepung yang kita dah ayak terlebih dahulu. Masukkan tepung. Masukkan vanila serbuk vanila powder. Masukkan sikit, kurang macam tu je. Okey, masukkan yeast yang dah kembang tadi. Masukkan seasoning, masukkan garam. Kemudian kita uli ataupun pakai mixer pun boleh. Macam saya pakai mixer je ni. Okey, rasa adunan tu lembut ke keras? Keras light sikit kita boleh tambah air sikit sikit je, jangan banyak. Sebab kat sini kita boleh adjust kalau keras sangat kita tambah air je. Okey, mixer lagi. Okey, kemudian kita rasa lagi lembut ke keras. Dah lembut kan? Okey, sekarang kita boleh uli sebentar dengan tangan dan kita bagi-bagikan dough kita Okey, kita dah uli begini. Kita rehatkan sebentar dalam 15 minit. Okey, sekarang kita dah siap rounding ataupun dah siap bulat-bulatkan. Kita nak lepehkan dulu
Okey, ambil satu dough ni. Kita nak letak plastik macam ni, takut dia kering ya. Okey, kemudian kita lepis saja. Rolkan, lepihkan bulat. Okey, kita lepihkan buat lebih kurang 10 cm ya. Kemudian kita masukkan sekali dalam, letak dulu kat bawah ni. Okey, sekarang kita dah siap lepihkan semua ya ni. Sekarang masanya kita nak letak inti dia ya. Inti kari yang kita dah buat terlebih dahulu. Okey, kita letak di tengah gini. Kemudian kita ambil macam ni, letaklah kat tapak tangan begini, begini ya. Kemudian saya buat yang senang saja, saya katup kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu. Saya katup gini. Macam ni. Nampak tak? Kemudian saya letak sini, saya letak sini. Dan saya letak sini, saya letak sini. Gitulah saya punya. Letakkan ke atas, alas bawah dia dengan paper ataupun dengan daun pisang pun boleh. Begini ya. Nampak tak? Okey, susun dah kat dalam kita punya kukusan. Okey, sekarang kita dah siap ya, masukkan inti kari kentang kita kat dalam. Mari kita keluarkan. Nak letakkan kat atas pinggan kita ya. Susun je. Memang sedap makan panas ya. Okey, mari kita buka satu. Lembutnya ya. Wah. Memang cantik sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, cantik sangat. Lembut dan gebu sekali ya. Okey. So bolehlah kita menikmati pau panas yang gebu-gebas ni ya. Okey, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.